Cara berkesan menabung RM14,000 dalam masa setahun. Bermula hari ini, kalau tuan-puan ada target untuk kumpul sebanyak RM14,000 dalam tempoh masa 1 tahun saja, tuan-puan boleh follow strategi yang saya nak kongsikan ini. Dan kena tengok video ni sampai habis tau. Save dan share untuk rujukan akan datang. Caranya macam mana? Tuan-puan boleh target untuk memiliki 5 dinar ini, yang mana berat 5 dinar ini adalah 21.25 gram. Harganya hari ini adalah RM14,000. Jadi, macam mana tuan-puan nak dapatkan item 5 dinar ini? Cara yang pertama, tuan-puan buka akaun Emas Public Gold ni. Isi je beg biru bawah ni. Nanti tuan-puan terus kontak saya. Saya akan guide cara pendaftaran. Setelah itu, tuan-puan konsisten menyimpan 1.7 gram emas setiap bulan. 1.7 gram emas bulan pertama, 1.7 gram emas bulan kedua. Nanti lepas 12 bulan tuan-puan akan capai iaitu total 21.25 gram. 21.25 gram itu adalah 5 dinar. Daripada total simpanan dalam akaun Gap ini, nanti kita boleh request untuk fizikalkan emas fizikal berbentuk bulat 5 dinar emas ini dan kita boleh simpan sendiri dekat tangan kita. Alhamdulillah, tanpa sedar dalam masa 1 tahun saja tuan-puan berjaya kumpul lebih daripada RM14,000. Kalau tuan-puan tengok balik graf kenaikan harga emas dalam tempoh masa 1 tahun saja, pada tahun 2025 tahun lepas, harga emas naik meningkat 50.4% dalam masa 1 tahun. Jadi tak mustahil lah lepas setahun nanti 5 dinar ini nilainya meningkat atas RM15,000. So kalau tuan-puan memang ada matlamat nak capai simpanan RM14,000 dalam tempoh masa 12 bulan dari sekarang, jom mula sekarang. Saya bantu tuan-puan. Tuan-puan yang serius, yang nak ada simpanan RM14,000, tuan-puan isi beg biru bawah ni. Nanti saya guide cara pendaftaran dan guide journey menabung emas di Public Gold bimbingan Dr. Akilah. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.